Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Syairah sebagai pengacara TV PSS SMK Sungai Karangan. Hari ini saya ingin mengupas tentang gejala buli yang semakin berleluasa bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Antara jenis-jenis buli yang sering dilakukan ialah fizikal seperti menumbuk atau tendang, lisan, bahasa isyarat, beras ugut dan memulau. Baru-baru ini negara kita telah digemparkan dengan kes buli yang telah berlaku di MRSM yang melibatkan 7 pelajar. 2 terlibat buli fizikal dan 5 Contoh kes buli berikutnya ialah kes buli yang telah berlaku di sebuah pangsapuri di tingkat 16 yang melibatkan gadis-gadis gangster. Puncanya ialah hanya kerana melemparkan senyuman ke arah sekumpulan gadis, seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun dibelasah sehingga bengkak bibir dan bernanah telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Menengah Kebahasaan Karangan ingin menemu ramah seorang murid di Sekolah Kebahasaan Pemadam Masa Kini. Okey, adik, apa nama adik? Syafina Aulia binti Syahril. Okey, adik darjah berapa? Darjah 3. Oh. Adik biasa tak kena buli? Pernah sebab mereka minta duit. Minta duit? Oh, mereka besar dah lah ni. Tak sama darjah 3. Sama darjah 3, mana yang mereka buli? Awak, adik agak-agak pasal apa mereka buli tu? Sebab mereka tak ada duit. Lepas tu mereka nak pergi beli barang, makanan semua tu. Tapi saya pun tak ada duit masa tu. Dah tu no ish, mereka ni jahat betul dah. Tak baik kan adik kan? So, tu daripada kita. Jadi pengajaran dah apa adik? Kita jangan membuli sebab benda tu tak elok. Punca-punca buli ialah pengaruh media sosial dan peranan ibu bapa. Anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa pencoraknya. Bagi mengatasi masalah kes buli ini, kita perlulah memberikan didikan moral dan agama kepada murid sekolah. Selain itu, peranan ibu bapa juga penting bagi memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dalam kes buli. Sebagai kesimpulannya, isu buli di sekolah haruslah kita tangani dengan baik. Contohnya, guru-guru boleh mengambil peranan yang penting untuk mengajar murid-murid supaya bersikap baik antara satu sama lain. Seterusnya, di rumah pula, ibu bapa berperanan penting untuk mengajar anak-anak dan mendidik anak-anak serta memberikan contoh yang baik kepada mereka. Sekian, terima kasih daripada kami, kru TV PSS SMK SK. Terima kasih.